Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat kembali ke kelas. Ada yang saya tengok dah balik, ada yang belum balik lagi. Ada lecturer bagi tahu ada masih student yang berada di kampung ni. Ada yang masih lagi dekat kampung Ke semua dah balik? Ada yang masih ada kat kampung? Tak ada line ke apa? Hello. Semua dah balik kot saya. Oh ada line. Yang kata tak ada line. Okay, right. So, kita straight dengan kita punya chapter. Okay. Sebab awak punya cyber law ni awak start lambat. So nanti kita akan ada subsequent kelas ganti lah. Nanti saya akan bagi tahu awak kelas ganti tu bila. Alright, okay. Hari tu kita dah go for kita punya first lesson. Okay. So basically apa hari ni kita just nak recap balik sebab dah lama dah kita tinggal. Okay. So apa yang you guys faham actually tentang cyber law ataupun undang-undang cyber sebelum kita move forward towards kita punya chapter ni? Anyone? Undang-undang cyber je macam IP saya. Okay. Cakap je. Nanti kita akan review balik. Apa you faham tentang cyber law ataupun undang-undang cyber? Ada pasal copyright, hak milik, macam tu. Okay. Alright. Okay. Selain daripada tu, yang lain? Apa yang anda faham tentang cyber law ataupun undang-undang cyber? Alia ada? Cara untuk protect data. Cara untuk protect data. Okay. Hasif ada? Ada sir. Apa awak faham tentang cyber law? Cyber law ni macam seseorang tu nak jaga maklumat dia daripada terbongkar, macam melindungi data peribadi seseorang. Ada akta-akta berdasarkan tentang tu. Okay, alright. Okay. Syazana. Yes sir. Oh, ni gambar awak kat mana ni? Melaka. Oh, Melaka. Okay. Dah lama dah sir. Oh, ya ke? Okay, apa awak faham tentang cyber law? Pasal undang-undang dalam teknologi digital. Undang-undang dalam teknologi digital. Alright. Okay. Ismadi. Ada tak tadi ni? Ada saya, ada. Okay. Apa yang awak faham tentang cyber law? Dia lebih kepada combating online crime lah. Dia macam crime hacking, phishing, identity thief and ransomware. Ransomware tu apa? Sekejap, saya pun tak ingat ransomware. Okay, alright. So, apa yang awak cakap tadi, Faiz bagi tahu pasal IP, ada orang cakap pasal hacking dan sebagainya lah, undang-undang dan sebagainya lah. Okay, cyber law ni adalah dia punya rangkuman dia sangat-sangat besar, cyber law. Okay, kalau ikutkan dalam kita punya terms sebenarnya dia adalah dalam kategori law. Tapi because of kita dah masuk dalam dunia kita panggil, dia nak kata cyber sebenarnya dia bukan perkataan cyber. Tapi because of dia tak boleh letak elektronik sebenarnya. Kalau takkan dia tak tulis electronic law. So nampak tak sedap. That's why dia letak cyber. Okay.
Kalau ikutkan semuanya peralatan elektronik yang kita gunakan yang mempunyai connection, itu mesti ada dia punya undang-undang yang tertentu untuk kita gunakan supaya dia boleh mempertahankan apa jua kita panggil apa jua permasalahan yang dihadapi dalam dunia lain selain pada dunia nyata kita. Itu secara amlah tentang cyber law. Okey. Cyber law ni sebenarnya kalau definisi dia secara umum lah yang kebiasaannya kita dengar, yang tadi Faiz ada sebut berkaitan dengan IP, tadi ada orang sebut berkaitan dengan hacking, phishing. Lepas tu Hasif tadi ada maklumkan juga berkaitan dengan apa tadi Hasif? Awak cakap apa? Melindungi data peribadi. Okey, melindungi data peribadi. Okey, dan sebagainya lah, betul. Okey. So dalam kita punya kegunaan harian kita ni sebenarnya cyber law ni lah yang akan melindungi kita punya data, bukan sekadar data peribadi semata-mata, tapi secara overall apa-apa yang berkaitan tentang kita punya life yang ada connection dengan kita punya another world. Okey. Another world tu kita boleh relate towards tu, kita panggil sebagai internet world ataupun kita panggil sebagai electronic world ataupun cyber punya world lah. Okey. Kalau nak dibandingkan dengan sekarang, dengan kalau kita recap dulu pada tahun 1998 something like that lah. Okey. Waktu ketika tu cyber law ni tidaklah serumit apa yang kita tengok sekarang ni. Okey. So sekiranya awak merasakan sekarang ni cyber law kita ni agak rumit, sebenarnya tahun 1998 tu dia sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat soft lah. Okey. Sebab kita punya Malaysia yang ada kita punya law untuk cyber ni sebenarnya bermula tahun 1998. Dia ada dia di bawah Akta Perdagangan dan sekejap saya nak recap balik. Dia Akta kita punya cyber law ni dulu dia tak ada cyber law. Dia dimasukkan di bawah Akta Perdagangan dan Kepenggunaan. Sebab kita ni pengguna, so dimasukkan bawah Akta Perdagangan dan Perpenggunaan. Okey. So cyber law ni recap sikit. Cyber law pada tahun 1998 dia tidaklah sekarang ni punya cyber law. Okey, sebab apa? Dulu cyber law kita ni kalau nak tengokkan dibanding dulu pun dah ada elektronik. Okey. One of the cyber crime yang dulu yang memang ada adalah di mana zaman-zaman adanya CD cetak rompak. Saya tak tahulah kok you guys pernah merasai zaman-zaman tersebut. Pernah tak ada antara you guys ataupun parent you guys ke abang you guys yang kita nak tengok movie, kita tak pergi tengok pengwayang, tapi kita pergi ke kedai CD, kita boleh tengok movie tu dengan harga RM5, semurah-murah RM5 ataupun semahal-mahal RM12, dan kita beli sekali dan kita boleh tengok filem tu dekat mana-mana dan kita boleh sharing. Ada tak pernah merasai zaman-zaman tu? Ada. Okey. Yang pada ketika zaman tu sebenarnya dekat situ memang dah ada problem dalam in terms of kita punya electronic devices. So kena faham tau, cyber law ni muncul bukan dalam dunia cyber internet yang kita nampak sekarang ni, tak. Pada zaman dahulu tu memang dah ada. Cuma sekarang ni kita punya internet ni dia widely spread. Okey, berbanding dengan zaman dahulu lah. Zaman ketika saya baru nak belajar berkaitan tentang IT, dunia multimedia dan sebagainya, macam mana kita nak prevent benda tu terjadi. Okey. So one of the biggest cyber problem, ini bukan nak kata cyber attack ke ataupun cyber crime Okay, waktu ketika tu one of the biggest cyber problem adalah di mana masalah cetak rompak yang sangat-sangat berleluasa lah. Okay. So macam mana cetak rompak ni boleh berlaku adalah di mana sebenarnya cetak rompak ni dia sebenarnya telah mengambil orang lain punya hak milik cipta. Okay, dan dia claim as dia punya. Contoh for example, ada movie baru yang dikeluar ataupun di-announcekan dekat US ataupun dekat mana-mana negara luar lah. Selalunya kita akan ambil movie-movie daripada US lah.
Yang waktu ketika tu kita ada story macam for example Toy Story, kita ada cerita contohnya for example Police Story 4 dan sebagainya lah, cerita-cerita lama ni. Jackie Chan waktu ketika tu, okay. So untuk sampai ke Malaysia, dia akan mengambil masa yang lama, macam for example 1 month or 2 months untuk sampai. Okay. So untuk make sure yang sampai tu adalah terus kepada kita punya panggung wayang. Sebab yang akan beli ni adalah panggung wayang. Panggung wayang akan beli filem tu daripada negara luar dan diorang akan generate income based on pada tiket yang kita tengok dekat panggung wayang lah. Okay. So because of zaman dulu tu internet ada lah, tapi internet taklah selaju internet kita. So kita dapat tahu, oh ada filem ni nak masuk, ada filem ni nak masuk, ada filem ni nak masuk. So apa diorang buat? Diorang rakam, ambil kamera, diorang rakam dekat dalam panggung wayang, okay. And then lepas tu diorang akan extract file yang diorang dah rakam tu kepada a multiple punya file. Saya tak tahu you guys ada pernah buat benda ni lah. Sekiranya mungkin sekarang ni saya tahu you guys pernah tak merasai zaman di mana sekiranya file kita besar dan kita nak hantar file kita kepada orang, kita boleh splitkan kita punya file tu kepada 4 ataupun 5 file dan kita hantar. Lepas tu orang kat sana dia akan extract balik, jadikan balik satu file. Pernah buat tak macam tu? Pernah sir. Pernah okey. Siapa yang pernah ni kira legend lah, legend. Okey. So untuk pengetahuan awak dulu, movie ni dia panjang dia 2 jam. So bila panjang dia 2 jam, so nak hantar file dia sangat-sangat berat lah. Berat dia adalah 700 MB. Kalau awak rasa 700 MB tu ringan kan, sebenarnya zaman-zaman ketika tu sangat-sangat berat lah. So untuk hantar daripada US nak sampai ke Malaysia ni, kita orang menggunakan sistem direct download ataupun kita ada satu cloud, okay, ataupun satu site yang lain, server yang lain yang kita dah letak file ni. So this particular yang toke-toke cetak rompak ni lah. So apa dia akan buat? Dia akan bayar kepada that particular orang yang ada cloud tu untuk dia download this file. So dia dah download this file, lepas tu dia akan buka, dia akan extract, dia dapat movie tu and then dia start burn dalam CD. So apa yang berlaku? Sepatutnya movie tu masuk wayang. Contoh for example movie tu masuk wayang bulan depan. Okay, untuk bulan depan dah ada iklan lah keluar, cerita Jackie Chan lah sekian dan sebagainya. Tiba-tiba pergi kedai CD, cerita tu belum keluar, dah ada dalam CD punya version. So apa yang berlaku pada ketika tu, itulah waktu ketika jumlah kutipan ataupun jumlah tiket yang sepatutnya boleh terjual based on pada movie yang dia nak tayangkan tu menjadi rendah because of atas kita punya cetak rompak ni lah. Itu one of the crime yang berlaku. So problem pada ketika tu, masalah ni tak boleh diselesaikan sebab diorang tak ada source. Okay, source tu maksudnya diorang tak ada sumber. Macam mana nak detect siapa download, dekat mana nak download, macam mana nak download, diorang tak ada. Tak macam sekarang ni. Okay, so bila time by time nampak benda dia makin lama makin teruk sampai dia menjejaskan kita punya kita punya industri perfilman, industri muzik negara ni. Barulah diorang start develop create orang kata a multiple punya badan untuk control all this dan sebagainya. Okay, lepas tu barulah naik sampailah sekarang ni yang kita ada yang kita ada orang kata team yang di mana dia boleh dapatkan data sedetail dan sebagainya lah. Okay, itu secara overall pada waktu ketika tu. Okay, kalau nak di-comparekan pada zaman yang kita berada sekarang ni, level of cyber law kita ni dah sangat-sangat wide. Sangat-sangat wide, maksudnya dia spread selampau-lampau wide. Okay, yang di mana setiap satu benda yang kita buat dekat internet ataupun yang kita buat secara atas talian tu, sekiranya kita salah langkah, kita boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Cyber Law ataupun di bawah Akta Undang-Undang Cyber. Contoh for example, ni mungkin ada yang tahu, ada mungkin yang tak tahulah. Okay, contoh for example okay, sekiranya anda memiliki zaman saya dulu kita orang main email kita orang ada email, nak hantar apa-apa kita orang go through email lah.
That's why pada zaman-zaman dulu kita panggil email berantai. Saya tak tahu awak pernah mengalami email berantai ke, saya tak tahulah. Dia ada email berantai. Tahu tak email berantai? Dia bukan mesej berantai. Tak tahu sih. Pernah? Siapa Tak ada? tahu. Tak pernah Okey, email Dia berantai. yang Email berantai ni contoh for example, awak terima satu email. Okey, awak terima satu email. Dekat email tu, dekat yang nama yang apa tu receiver tu bukan nama awak saja tau. Dia ada dekat 20 ke 30 orang punya nama. Macam kita hantar satu mesej, kita blast kepada 30 orang, 40 orang, 50 orang. Okey, ada macam tu. Dengan harapan bila awak dapat email tu, awak boleh forwardkan kepada 30 orang lagi. Itu kita panggil email dia berantai. Dia sambung lah. Maksudnya email tu dia tak stop. Dia akan continue. Maksudnya orang keep spreading lah benda tu. Okay. So zaman dulu kita ada masalah email berantai. So zaman awak sekarang ni kita tak pakai email. Kita dah start menggunakan messaging dekat kita punya phone. Ataupun yang paling dekat dengan awak ni adalah you guys punya all those media sosial lah, TikTok ke dan sebagainya, okay, dan benda-benda tu lah, okay. Contoh for example, crime yang kita rasa sebenarnya is not a crime but is actually a crime. Okay, one of it adalah contoh for example, you post something dalam you punya thoughts, okay, you post something about you punya thoughts on that particular punya topic dekat you punya media sosial. Okay, boleh faham tak? Ke tak faham? Boleh faham? macam ni sih. Ulang balik. Awak, okay, ni saya convert dalam bahasa Melayu lah. Awak dia dalam bahasa Melayu apa saya lupa. Okay. Awak sebagai pengguna media sosial ngemaskini ataupun mengepost sesuatu di platform anda tentang sesuatu topik yang anda tengok, okey, yang anda tengok Tanpa kebenaran. bukan tanpa kebenaran, dengan assuming that orang lain boleh membaca apa yang dia panjang, sorry. Anda mengepost ataupun mengupdate apa-apa pendapat anda, opinion anda tentang sesuatu perkara di laman media sosial anda sendiri. Itu boleh menjadi satu crime. Kenapa dia boleh menjadi satu crime? Contoh for example, sekiranya saya mempunyai Facebook, okay, saya mempunyai Facebook. Facebook tu adalah saya punya personal page. Secara logik lah, saya punya personal page. Bila saya ada personal page saya, so jadi maksudnya saya mungkin ada, okay, this one of group boleh tengok saya punya posting. This one of group adalah posting saya secara publicly lah. Okay, so kalau ikutkan by logic sebenarnya, terms yang digunakan dekat dalam media sosial ni adalah untuk awak mengetahui apa yang saya berfikir dan apa yang saya pendapat saya, dan saya nak luahkan di dalam saya punya platform sendiri. Okay. So contoh for example, saya pergi update dekat dalam saya punya Facebook, dekat saya punya wall saya, saya tulis, wow, seronoknya hari ni saya dapat makan makanan yang sedap dibelanja oleh rakan-rakan sekelas. Alright. Okay, itu yang saya post. So bila saya post, saya akan letak secara publicly. Okay. So kalau kita tengokkan dekat situ, sebenarnya tak jadi masalah apa-apa pun. Saya boleh post anything, saya boleh buat apa anything saya nak dan sebagainya, sebab saya post behalf of diri saya sendiri. Okay, betul tak ada menjadi isu kan? Sebab saya post benda tu lah. Saya makan, kawan-kawan saya belanja. Okay. So kalau kita post something yang berkaitan dengan a certain topic yang pada atas dasarnya kita rasa benda tu taklah ada masalah, tetapi kita nak masuk juga dalam that particular punya niche. Contoh for example, ini contoh for example, baru-baru ni ada berlaku kebakaran gas yang ada dekat Putra Heights yang dekat KL tu lah. Betul? Semua orang tahu story tu kan?
Tahu sir. Okay, semua orang tahu Okay, so you tak ada kena-mengena dengan that particular terbakar tu. You tak ada kena dengan particular terbakar tu. Tapi you see that particular news dekat you punya media sosial. You see that particular news dekat you guys punya TV dan sebagainya lah. So, tiba-tiba dalam hati you bercakap, oh, ini mesti ada orang yang pergi fire bunga api kat sini. Dekat situ takkan tak ada orang yang bunga api sebab dah dekat-dekat dengan raya ni. Mesti ada. Okay. Bila you post benda tu dekat you punya media sosial, you mengatakan ini confirm ada budak-budak kat sana yang tak faham bahasa main bunga api sampai terkena dekat lubang paip gas tu. Itu you punya thoughts ataupun opinion you lah. Okay. Okay. So bila you post, tak kisahlah you post on a friend sahaja atau you post on a public sahaja, benda tu dah consider sebagai you punya own statement. Okay? You punya thoughts yang you tak nak cakap sebenarnya. Kita hanya berfikir saja, tapi kita nak meluahkan apalah supaya orang tahu apa yang kita berfikir. So kita tulis that particular statement. Okay. So benda tu tersebar. Semua kawan boleh tengok. Oh ni dan sebagainya. Jelah. Tiba-tiba nak dijadikan cerita. Ni tiba-tibalah nak dijadikan cerita. Yang pihak bomba pun membuatlah penyiasatan terhadap tempat yang berlaku tu dan sebagainya. Okey, sekali tiba-tiba memang dia orang jumpa kata ada terjumpa beberapa batang mercun ke atau something dekat dengan area kawasan-kawasan yang terbakar tu. So automatically you yang buat posting tu akan jadi the first suspect ataupun something yang kita kata the first layer punya evidence lah. Yang macam mana you boleh buat statement yang mengatakan ada bunga api sedangkan bomba tak keluarkan apa-apa lagi statement sebab bomba tak pergi check. So you ni siapa? Macam mana you dapat info? Masa tu you kekenalah. So dikonsiderkan you sebagai orang kata apa? Secara tak langsung kita dah involve dalam crime. Tiba-tibalah polis tu datang, dia tahan, dia kata kita dapati dalam Facebook you guys ataupun dalam you punya TikTok you ada ni dan sebagainya bla bla bla. You mengatakan sekian-sekian. Tak ada, saya tak cakap apa-apa. Itu adalah saya punya personal opinion dan sebagainya. Zaman sekarang dia tak boleh ada personal opinion memang tak ada personal opinion. Every single thing that you post online itu consider you punya personal thoughts. Tak kisahlah dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lagu, apa-apa yang you post di atas online yang di mana boleh dibaca secara publicly ataupun dia boleh baca dalam a certain group, okay? Itu sekiranya ada masalah, you boleh disabitkan kesalahan di bawah undang-undang yang telah ditetapkan di dalam negara. So sangat-sangat bahaya sekarang ni. Dia ambil perumpamaan seperti dunia sebenarnya lah. Dunia sebenarnya, contoh for example, ada satu kebakaran rumah, berlaku kebakaran rumah tu, okey, dekat rumah awak tu ada berlaku kebakaran. Okey, tiba-tiba sebelum kebakaran tu berlaku, awak tengok rumah ni cantik semua. Tiba-tiba awak nampak ada dia orang ni pasang macam pelita-pelita dekat rumah ni kata. Lepas tu awak pun mengeluarkan statement. Orang tengah ramai-ramai duduk kat situ ataupun dengan kawan-kawan awak tengah duduk kat luar tu tengok rumah tu. Yelah, rumah orang lain tak pasang pelita, rumah tu je pasang pelita. Tu kata, rumah tu banyak gila pasang pelita. Kang confirm terbakar. Apa jatuh ni kang ni confirm terbakar. Lepas tu you pun okey lah, tak ada benda. Relax. Tiba-tiba sejam 2 jam lepas tu memang betul rumah tu terbakar. Bila rumah tu terbakar, okey, panggil bomba, panggil polis datang buat siasatan. Polis akan tanya orang sekeliling. Mungkin ada kawan-kawan awak tu terdengar, dia kata, tadi ada member saya cakap, dia kata rumah ni confirm terbakar. So itu dah jadi you sendiri mengeluarkan statement. Macam mana you tahu rumah tu akan terbakar? Macam mana you confirm tahu rumah ni terbakar dan sebagainya? You akan jadi the first suspect dalam kebakaran tu. Walaupun sebenarnya you tak buat rumah tu terbakar, tapi because of you punya statement tu, you punya thoughts,
benda tu boleh diconsider sebagai you punya first layer of crime yang cuba nak buat. Tapi belum disabit kesalahan lagi, dia baru detect you sahaja. Okay, that's why sekarang ni berbanding dengan apa yang kita dah lalui, okay, sekarang ni dengan dunia cyber sekarang ni sangat-sangat concern whenever kita post something dekat kita punya media sosial. Media sosial tu ataupun anything related to internet ataupun kita punya communication devices, okay, benda tu sangat-sangat concerning you punya life dan you punya orang kata apa, you punya cyber life you. Contohlah for example, saya tak post pun dekat Twitter, saya tak post pun dekat TikTok, saya tak post pun dekat Facebook. Yes, you tak post kat Twitter, you tak post kat dekat post Facebook dan sebagainya, tapi you ada satu message dekat dalam WhatsApp, you ada satu message dekat dalam Telegram, ataupun you ada satu message dekat you punya messaging apps yang mengatakan kata, oh dia ni esok ni confirm dia mati ni, kena langgar dengan kereta ni. You tulis macam tu saja, dia orang dapat detect you, habis you akan jadi the first suspect sekiranya benda tu betul-betul berlaku. Okay, so ramai orang tak tahulah, itu in terms of life of death lah. Okay, tapi insya-Allah kita takkanlah, insya-Allah kita tak sampai ke situlah. Okay, tapi dalam kita punya daily life sebenarnya kita dah banyak buat cyber law punya crime yang kadang-kadang kita tak nampak. Okay, right, okay, so far boleh faham sedikit explanation about kita punya cyber law dan apa yang berlaku tentang kita punya cyber law? Faham. Faham boleh. Alright, okay, saya nak tanya, betul saya dah sebut okay, Amira ada? Ada sir. Ada. Okay, bagi saya satu contoh cyber crime yang awak pernah buat. Bagi saya satu contoh cyber crime yang awak pernah buat. Dalam bahasa Melayu saya, bagi saya satu contoh, apakah kesalahan undang-undang cyber yang pernah awak buat? Ke tak pernah buat? Rasa macam tak. Okey, tak. Alright, okey, tak apa. Okey. Siapa ni? Pika Samsudin. Siapa ni? Syafiqah ya? Ya, sir. Okey. Bagi saya salah satu kesalahan cyber yang pernah awak buat. Kalau like macam kita stalk orang tu pakai fake account. Okey. Kira cyber Itu juga adalah kesalahan cyber. Minta maaf lah. Since that you come up with this topic Okey, saya bagi tahu clear dulu tak ada. Saya rasa undang-undang ni baru diluluskan dekat dalam parlimen. Tak saya parlimen lah benda. Dia beritahu sekiranya anda di stalk ataupun anda mengestalk orang, itu adalah consider as a crime itu adalah consider as a crime. Contoh for example, macam saya kata begitulah, undang-undang cyber ni sebenarnya dia reflect balik daripada dunia sebenar kita. Kita ada dua dunia, satu dunia cyber, satu dunia sebenar. So kenapa stalk ni dikira one of the crime? Contoh for example, saya adalah seorang lelaki, saya minat kat seorang perempuan tu. So hari-hari saya pergi jumpa dia, tengok dia kat tempat kerja dan sebagainya, tengok. Tapi saya tak buat apa-apa pun. Saya just tengok je. Dia tak tahu pun yang saya tengok dia. Sampailah satu hari tu dia perasan, dia kata, kau perasan tak ada seorang lelaki ni tengok kau? Siapa yang ni? Dan dia tak suka lelaki tersebut. Maksud contoh tak suka saya tengok stalk dia. Dan dia boleh melaporkan perkara tu kepada polis. Okey, mengatakan bahawa ada orang lelaki yang cuba tengok dia ataupun follow dia hari-hari dengan bertujuan untuk melindungi diri dia sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Sebab apa? Dia tahu saya tengok dia, tapi dia tak tahu tujuan apa saya tengok dia. Okey, contoh for example, saya suka pada dia dan saya suka tengok cara dia berjalan, cara dia senyum, cara pemakaian, itu sahaja. Okey, tapi sebagai orang yang kena stalk ni, dia tak tahu apa tujuan utama saya stalk dia. Okey, so dalam dia punya pemikiran dia mungkin beranggapan
saya ni adalah seorang penjenayah yang cuba nak ragut dia ke, ataupun cuba nak orang kata apa, melakukan satu kesalahan jenayah yang memang beyond of dia punya imagination ke dan sebagainya. So dia boleh buat laporan polis dan polis boleh menahan saya dan polis juga boleh mengarahkan saya untuk tidak lagi melakukan perkara tersebut. Dan sekiranya saya melakukan perkara yang sama, saya boleh ditahan di bawah ATA dia lah, ATA scan. So sekarang tu benda yang sama telah di-apply dalam dunia digital. Contoh for example, saya ni suka tengok siapa kat sini ada saya suka tengok Liana. Okay, saya suka tengok Liana. Okay, so hari-hari saya tengok dia. Pergi kedai makan saya tengok dia, pergi ni tengok dia, pergi tengok dia. Okay, itu biasalah. Sampai yang one point tu, saya ada kawan kata, kau minat budak perempuan ni kenapa? Aku ada dia punya Twitter, aku ada dia punya Instagram. So saya pun stop tengok. Sekali dia dapat detect. Dia kata ada seorang lelaki ni always tengok kau. Macam ni. So dia boleh melaporkan perkara tu kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa boleh dapat saya punya profil dan boleh panggil saya ke balai untuk memberi keterangan lanjut kenapa saya stop this particular person. Okay, so kita kena faham lah benda tu memang terjadi. Nanti kita akan elaborate lebih panjang lagi berkaitan dengan yang stalking ni, online stalking Okay, alright. Okay, Ramdan. Ya, sir. Okay, apakah jenayah cyber yang pernah anda lakukan? Banyak sebenarnya, sir. Pengakuan sejati ni. Tambah-tambah waktu kecil dulu lah. Okay. Suka crack game lah salah satunya. Apa dia tadi apa? Crack, download game pirate. Okay, download game pirate. Alright. Okay, itu adalah Itu bila dah besar ni download yang software pula. okay, download software, download game pirate dan sebagainya. Alright. Okay, itu one of kita punya cyber law yang sebenarnya kita tak merasai apa-apa. Kita dah main download je. Alright. Okay. Okay. Farah Wahida. Ya, saya. Okay, apakah kesalahan jenayah yang pernah anda lakukan? Jenayah cyber. Tak ada rasanya. Tak ada rasanya. Dengan confidentnya dia mengatakan tak ada Saya tak tahu. Saya cakap je. Okay, berkemungkinan kita ada, berkemungkinan ada. Okay. Alright, okay. Aiman. Aiman ada? Ada, sir. Okay, apakah jenayah cyber yang pernah anda lakukan? Kalau curi-curi download macam status status orang, lepas tu post kat sosial media sendiri. Awak curi-curi download status orang, lepas tu awak post dekat Macam video lah. okay. Lepas tu post dekat status sendiri. Lepas tu mengatakan yang beranggapan video tu macam awak punya lah. Ya. Yeah. Okay, itu adalah one of the crime lah sebenarnya, betul. Itu adalah one of the crime. Salah satu crime jugalah. Alright, okay. Okay. Alright, okay. Thank you. Okay. Sebenarnya, okay, sini saya cerita lah sebenarnya. Kalau ikutkan dalam kita punya komuniti kita lah. Okay, komuniti yang kita hidup sekarang ni boleh dikatakan 98% ke 99% orang di sekeliling kita termasuk kita pernah melakukan kesalahan cyber ataupun jenayah cyber. Sama ada kita perasan benda tu berlaku ataupun kita perasan benda tu tidak berlaku, sama ada kita perasan benda tu berlaku dan ataupun sama ada tidak sengaja benda tu boleh berlaku. Okey? Okey. Contoh jenayah cyber yang memang sekarang ni kerap kali memang ada adalah contohnya for example tadi kawan awak bagi tahu one of it adalah sekiranya kita download apa-apa konten dekat dalam internet yang bukan hak milik kita, okey, secara illegal ataupun secara haram. Contoh for example kita download game. Macam mana kita nak detect kita download game tu haram? Okey, contohnya for example sekiranya game tu ataupun developer game tu bagi tahu, okay, this game are for free download, itu bukan haram. Itu kita boleh download sebab dia dah bagi tahu, ownership tu bagi tahu free, kita boleh download bila-bila masa kita nak
tanpa ada apa-apa bayaran yang kita kena. Tiba-tiba ada pula game yang di mana okey, untuk download game ni you kena bayar RM129 untuk download game. So bagi kita RM129 tu agak mahal untuk game. So apa kita buat? Kita pergi cari site yang ada game tu for free dan kita download game tu for free. Okey. Yang itu kita boleh consider sebagai jenayah cyber yang kita tahu dan kita buat jenayah tu. Okey. Download game for free. Okey. Dan kebiasaannya ni saya nampak ni clear-clear saya beritahu kebanyakannya student yang ada sekarang ni selalunya gemar untuk membeli software, tak kisahlah Adobe ke software-software yang awak nak kena pakai untuk awak punya assignment ke, Microsoft Word lah, berbenda tu dekat Shopee. Okey, dekat Shopee yang di mana harga dia jauh lebih murah berbanding kalau kita install yang original. Contoh for example, awak kena pakai software Adobe Audition, awak kena pakai software Adobe Premiere Pro dan sebagainya. So sekiranya kita beli dekat kedai komputer, okey, yang dia memang ada authorized dealer, ataupun kita beli melalui website rasmi Adobe, okey, dia mungkin akan charge you RM119 untuk satu-satu software, ataupun you kena bayar RM59 monthly. Okey, setiap bulan you kena bayar RM59. Okey. So, you rasa benda tu terlampau mahal. Saya tahu benda tu terlampau mahal adalah untuk student, okey? Sebab you rasa okey, aku tak nak bayar RM59 tiap-tiap bulan. Kenapa aku nak pakai software ni untuk semester je? Semester depan aku tak pakai dah. So apa aku nak bayar mahal? So you intend untuk beli software tu dekat online, Shopee ke Lazada ke dan sebagainya. You tengok harga dia RM5. So bila you download, dia bagi tahu link untuk download. Selalunya dia akan bagi you download punya link ataupun dia akan bagi you a serial key. Okay. Lepas you install software tu, you guys boleh pakai serial key dia ataupun dia punya product key dan sebagainya lah. Okay. So sebenarnya benda tu adalah salah di sisi undang-undang. Tak boleh. Memang tak boleh sebenarnya. Dan mungkin antara kita ni pernah buat benda tu. Okay. Kenapa kita tak rasa yang kita buat tu berdosa? Sebab kita tak ada duit sir. Kenapa, sekejap, soalan saya, kenapa kita tak rasa berdosa waktu kita buat tu? So jawapan awak adalah sebab kita tak ada duit Kalau ada duit tak ada masalah pun. Sebab ramai orang buat je. Ramai orang jadi buat. terbiasa. Okey, ramai orang buat. Tadi Alia cakap apa? Terdesak. Okey, terdesak dan sebagainya. Alright. Saya buat pun sebab Pak A ajar saya. Okey, alright. Okey. Kenapa ini secara general lah. Okey, kenapa? Sebab saya pernah berada kat tempat awak. Saya pun buat benda yang sama dan saya ditanya soalan yang sama apabila saya pergi conference berkaitan dengan cyber law dan sebagainya lah. Okey. So ditanya soalan tu, okey, dia kata, kenapa bila kita buat this kind of punya crime, cyber crime ni, kita tak pernah rasa bersalah dan kita tak pernah rasa aku buat ni dosa lah. Okey. Dia kata punca dia bukan sebab terdesak, bukan sebab kita tak ada duit, bukan sebab apa tadilah yang kawan ajar ke tak sebenarnya. Sebab apabila kita buat kesalahan tu, tak ada orang pun yang memerhatikan kita. Itu je reason dia. Dia bukan terdesak. Kalau awak ada duit pun awak takkan beli original. Awak akan cari yang crack. Kalau awak terdesak pun awak bukan nak kata sebab terdesak. Kalau terdesak pun sebenarnya dia ada cara lain. Tapi awak rasa tak apa, pakai je. Tak terdesak pun pakai je. Boleh je. Kita tak rasa bersalah, kita tak rasa macam kita ni buat dosa sebab ketika kita buat kesalahan tu tak ada orang memerhati kita buat kesalahan tu. Ada tak orang tengok waktu kita beli kat Shopee, kita beli software, kita klik, tiba-tiba Shopee tu keluar, wahai umat Nabi Muhammad, ini adalah menjadi satu kesalahan anda ketika membeli ini dan tak diterima. Ada tulis? Tak ada. Waktu ketika kita download game, download drama-drama Korea dan sebagainya, tiba-tiba sebelum dia nak start download tu, dia wahai umat manusia,
Tahukah anda sekiranya anda melakukan kesalahan ini, mendownload ni adalah bukan empunya badan anda akan dimasukkan dalam api neraka sekian-sekian. Sekiranya bersetuju untuk masuk api neraka, sila tekan yes. Ada tak? Tak ada. Sebab tak ada seorang pun yang memerhatikan kita. Itu sebabnya reason kenapa kita tak pernah merasai benda tu berdosa. Dan kita sendirilah yang sebenarnya kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya faham. Benda ni memang bukan hari ni saya cakap, malam ni saya cakap, you guys akan ubah. Tak. Dia akan take time. Sebab dia dah menjadi macam tadilah. Ada kawan awak bagi tahu, sebab orang lain pun buat. Sebab dia dah menjadi kebiasaan. Dia menjadi, tak ada apa-apa pun sir saya buat. Tak ada pun polis datang tangkap saya. Tak ada pun. Dia sebab tak ada. That's why kita rasa benda tu macam okay, tak apa, tak menjadi satu kesalahan dan kita tak merasaikan benda tu adalah satu dosa. Tapi bila dah sampai one point tu nanti, bila you guys dah belajar dan sampai satu time tu yang di mana you adalah developer one of the content tu nanti, dekat situ nanti baru you akan 360 balik, pusing balik. Contoh for example ni contoh clear. Contoh clear. Kita ada kawan kita 2-3 orang yang kat dalam ni yang menjadi fotografer ataupun videografer. Betul? Ada kan dalam ni kan? Okay. So fotografer dengan videografer tu. So hari ni berkemungkinan dia download software ataupun dia pergi tengok kat orang punya fotografi ataupun dia tengok orang punya video. Video dia cantik apa benda, dia ambil, dia claim, dia kata dia punya. Lepas tu dia letak kat dia punya site. Dia kata ini gambar aku ambil, ini gambar aku buat wedding, aku buat ni untuk you nak dapatkan duit untuk buat market lah, marketable diri sendiri. Tapi itu bukan you punya. Okay. Ataupun macam for example, you guys download game. Tadi Ramadan kata download game. Dia download game daripada ni Konami, dia download game daripada Capcom, dia download game daripada company yang buat game ni. Dia download, dia main. Okay. Sampai one point tu tiba-tiba Ramadan dia kena bekerja di company yang buat game. Dia bekerja dekat company yang buat game. Lepas tu dalam company buat game tu dia kena buat karakter dalam game tu. So dia buat karakter dalam game tu, tiba-tiba nak jadikan cerita, game dia tu release. So kita sebagai developer kita rasa macam gila, aku buat game, aku punya game ni orang lain semua main. So bila orang lain main, kita pun ada target. Okay, aku nak tahu berapa ramai orang yang download aku punya game, supaya aku akan tahu jumlah berapa ramai orang suka tengok suka aku punya game. Sekali bila you tengok kat you punya platform rasmi you, ada 900,000 orang saja download. Takkan 900,000 orang je. Lepas tu bila you check rupanya ada tempat lain yang download pirate you punya game. Masa tu you rasa apa bila you tahu orang lain download pirate you punya produk. Ataupun Faiz buat gambar, tiba-tiba Faiz pergi ke Perlis, ada satu kedai gambar ni, dia gantung banner gambar tu gambar Faiz tangkap. Dan kedai tu sangat besar gila. Apa awak akan rasa time tu? Ataupun yang lain-lain ni yang tak pernah ada dalam dunia ni, tiba-tiba produk yang you buat secara digital. Contohnya produk you buat lagu lah, you buat video TikTok lah, you buat itulah, you buat ini dah. Dan termasuk you punya slide yang you hantar sebagai assignment. Okay, you hantar assignment. Tiba-tiba waktu ketika you masuk kerja, you jadi seorang pensyarah, tiba-tiba you jumpa student you pakai slide yang sama you present waktu you punya final year punya project. Ni macam kena je slide ni. Sama design, sama tulisan, sama information, sama. Apa you rasa waktu ketika tu? Apa kita rasa? Marah je. Sakit hati. Marah, sakit hati orang pakai kita punya. Marah, sakit hati kenapa? Sepatutnya duit tu kita yang dapat. Marah, sakit hati kenapa aku penat-penat belajar 3-4 tahun dekat universiti, belajar dengan pengalaman orang tu orang ini, tiba-tiba company tu buka syarikat besar. Aku masih lagi di jalanan, masih lagi mencari pengalaman dan sebagainya. Okay. So that's why benda tu kita tak akan nampak sekarang. Okay. Tapi cuba tanya dalam diri sendiri, adakah kita rasa apa yang kita buat tu berdosa?
dan macam mana untuk kita nak prevent daripada benda tu berlaku. Bukan kata on the spot boleh stop, tak. Kita prevent benda tu daripada berlaku. Dia ada banyak lah sebenarnya. Bila in terms of cyber law ni, dia ada banyak berkaitan dengan kita punya undang-undang Islam dan sebagainya. Nanti kita akan always tengok ni dan sebagainya. Alright, okay? Boleh? So far okay? Boleh? Boleh clear? Okay, alright. Okay. So, untuk continue, kita nak tengok ada sedikit video secara generalnya tentang kita punya cyber law supaya you guys boleh tahu sikit. Sekejap saya share. Boleh nampak Ada tak? Ada tak? Ada sir, ada. Okay, Ada. saya play jap Sekejap, saya mana video ni? Okay, jap. Saya play jap. Okay, tengok dulu You live in a society. And in a society, there are some things that you really, really shouldn't do. The easiest example is murder. So let's do an illustration of that. Let's say I murder you with clear motives, a perfect plan, and perfect execution. It's simple, cold-blooded murder. To most, if not all members of our society, that's just wrong. There's lots of reasons for that, from the anguish your family would have to go through, to the idea that letting me get off scot-free would mean that future murderers could also get away with their acts. But one thing is for sure. If murder is just wrong in the eyes of society, then I deserve to be punished by society for committing such a wrong. So enter the criminal law. The criminal law harnesses the power of society to inflict a punishment on me that is suited for my crime. In legal terms, the society we live in is called the state. And in the criminal law, the state prosecutes individuals who commit crimes and sentences them to punishments which fit their crimes. Okay, so you might ask how the state decides on a punishment to fit the crime in every case. We cannot fully deal with this question today, but we can talk about its most distinctive answer: the idea of acts and states of mind. Let's say I'm driving on a road and I see someone crossing the road on a green light, so I stop and let them cross. But then I realize the one that's crossing the road is you, my life enemy, so I step on the gas and I run you over, killing you. Well, how wrong do you think that is? I think it's almost as bad as our earlier example of cold-blooded murder. Okay, so let's change that up. Let's say, instead of seeing you and deliberately running you over, I see you and try to drive around you, and I kill you in the process. How wrong do you think this is? You probably still feel quite disgusted at what I did. But I think that our earlier example of me deliberately driving into you was way worse. Alright then, let's play with one more example. Let's say I'm driving normally on an open road and you're walking on the pavement, but all of a sudden your phone falls from your pocket and you leap onto the road to catch it. As a side note, please never do that. But anyway, in this case, I can't stop in time and I kill you. So how wrong do you think I am here? For that matter, do you think I'm wrong at all? We can explore these questions in a later video on the various states of mind. But for now, let's look at our examples as a whole. In all these two... Okay. Okay, itu sampel sedikit Okay, kita nak tengok kita punya ni sekejap saya stop ni. Saya nak share kita punya law dalam kita punya multimedia ni Sekejap. Nanti saya share juga nota ni dekat dalam awak punya Google Classroom Alright, okay. Dalam kita punya cyber law kita, sekejap saya show. Okay, boleh nampak Boleh nampak? Boleh je. Okay. Dalam kita punya law, kita ada banyak, dalam kita punya cyber law ni kita ada banyak. One of it adalah communication dan juga multimedia. Kenapa communication dengan multimedia? Sebab dalam kita punya cyber kita gunakan sebenarnya dalam cyber sistem kita ni untuk kita berhubung daripada point A ke point B. Okay, daripada mula-mula dulu lah, telefon dan sebagainya lah. Itu cara kita berkomunikasi. Dan bila ada multimedia ni, kita ada
kepelbagaian media yang kita guna untuk kita berkomunikasi. Contoh for example, dulu kita berkomunikasi dalam telefon tu dengan menggunakan suara sahaja. Okey. Lepas tu kita ada teknologi yang di mana kita boleh menghantar gambar untuk kita menyampaikan mesej, kita boleh menghantarkan suara, kita boleh menghantar animasi, kita boleh menghantarkan teks dan kita boleh menghantarkan video. Okey, untuk kita berkomunikasi. Okey. So dalam kita punya law communication kita ni, kita kena faham apa sebenarnya yang terdapat dalam tu yang membuatkan setiap satu itemize kita tu ada dia punya individual punya law. Okey. So dalam kita punya teknologi, dalam kita punya komunikasi kita ni sangat-sangat meluas. Okey. Daripada zaman-zaman kita pakai Nokia 3310 dulu tu, ataupun kalau nak recap ke belakang sikit, zaman kita pakai public phone dulu tu, sampai pada zaman sekarang ni yang kita boleh buat voice note dan kita boleh cakap walkie talkie menggunakan kita sama sendiri. Setiap satu tu ada dia punya law yang memang telah ditetapkan dan kita kena tahu setiap satu tu ada dia punya crime dan ada cara enforcement yang kita kena faham supaya kita tak go above kita punya law. Okay, contoh for example, kalau kita recap balik pada komunikasi kita dahulu, dalam zaman-zaman dulu sekiranya ada penjenayah yang bercakap menggunakan telefon, kita ada satu tim yang di mana dia boleh detect dekat mana kawasan orang tu bercakap dan sebagainya lah. Dia akan cari pinpoint, dia akan tahu okey orang ni cakap dekat line scan. Okey, sekiranya orang ni nak buat jenayah dan sebagainya. Okey. Now bila dah masuk multimedia, okey, dah masuk multimedia yang kita boleh hantar suara, kita boleh hantar animasi, kita boleh hantar gambar, kita boleh hantar teks dan sebagainya. Benda tu kita consider sebagai a written, satu proven, okey, satu proof. Kenapa benda tu adalah benda yang boleh direkod ataupun benda yang boleh dirakamkan. Contoh for example, waktu ketika zaman di mana kita boleh start hantar gambar. Okey, so apa yang berlaku pada ketika zaman yang boleh telefon boleh hantar gambar? Orang start hantar gambar-gambar yang tidak sepatutnya hantar kepada seseorang. Contoh for example, okey, bila zaman telefon yang ada telefon Nokia yang dah start boleh hantar image yang berwarna. Okey, image yang berwarna dan sebagainya, orang start hantar image-image yang tak sepatutnya. Okey, contoh for example, kita berkemungkinan lah terdetik dekat dalam hati kita, kita just nak menggunakan image tu sebagai a part of kita punya happy ataupun kita punya secara suka-sukalah antara kawan-kawan kita. Okey, tapi disebabkan kita hantar kepada kawan-kawan kita ni secara suka-suka, benda tu boleh menyebabkan gambar tu tersebar kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Okey, contoh for example, okey, waktu ketika tu contoh kita pergi ke pasar pasar raya, kita tengok pasar raya tu dia meletakkan satu-satu barang tu dengan harga for example RM99. Contoh RM99. Datang kita sebab kita pakar multimedia, kita ambil gambar tu, kita crop, kita pergi buang yang 9 yang depan tu. Jadi price dia RM9. Dan kita sebarkan gambar tu kepada kawan kita. Kita kata, korang pergilah dekat sini kenapa? Aku ada tengok barangan ni dijual kat supermarket sekian-sekian ni RM9. Lepas tu you plan sebenarnya you nak joke around dengan kawan-kawan saja. Tapi disebabkan kawan-kawan you mungkin ada one of two yang kawan-kawan you ni percaya apa you cakap, you pun kawan-kawan you tu pun separate benda tu. Bila dah separate kepada orang-orang lain, dia dah spreadkan kepada orang lain, dah ada menjadi crime. Kenapa crime tu boleh jadi adalah sebab apa? Misleading information. Kita salah hantar maklumat melalui gambar. Sama juga dengan video, sama juga dengan teks, sebab benda tu adalah recorded. Benda tu dah menjadi bahan bukti. Okay? That's why setiap satu tu kita kena faham dalam kita punya law kita tu, which one yang sebenarnya yang kita boleh buat dan which one yang sebenarnya kita tak patut buat. Okay? Dalam masa yang sama juga kita kena faham yang dekat dalam tu kita ada juga termasuk dalam kita punya tu dikira consider sebagai kita punya intellectual property. Tadi Faiza dia bagi tahu berkaitan dengan IP, privacy dan juga kita punya digital rights. Ini benda-benda yang kita tak nampak tapi sebenarnya ada orang overrules kita punya data ataupun kita punya rights. Contoh for example,
intellectual property. Intellectual property ni dia bukan semata-mata dalam bentuk dunia digital sahaja. Dia dalam apa yang kita buat ini kita consider sebagai intellectual property. Kita punya hak tersendiri. Contoh for example, kalau kita ambil dalam bentuk hard ataupun kita panggil dalam bentuk yang nyata. Contoh for example, Faiz dia telah mencipta satu biji lens dengan menggunakan gelas daripada sekian dan membentuk sebiji lens. Dan lens tu kita boleh pegang. Okey, dan lens ni tak ada kat tempat-tempat lain. Dan lens ni dia orang dah pergi tengok, Faiz dah bawa pergi dekat badan yang telah dilantik oleh kerajaan untuk menentukan adakah benda ni adalah original Faiz punya. Dia dah check, dia dah buka file dia, memang tak ada orang lain Faiz ada. Okey, itu adalah Faiz punya intellectual property. So, sekiranya ada orang lain yang cuba meniru Faiz punya lens tanpa pengetahuan Faiz boleh charge ataupun Faiz boleh saman orang tersebut kerana telah meniru Faiz punya hak cipta dia tadi. Okey, hak cipta dia tadi. Okey, sama juga dengan yang lain. Contoh for example, Hasif. Okey, Hasif dia kaki drawing, dia suka buat drawing. So tiba-tiba dia buat drawing, dia buat karakter, dia dah draw. Sekali kata, drawing ni confirm tak ada orang lain yang pernah buat. So untuk mengelakkan benda ni terjadi, Hasif pergi dekat ni, dia daftarkan dia punya karakter scan. So tak ada orang lain boleh pakai. Sekiranya ada orang lain pakai, tiba-tiba Hasif tengok, company bag ni keluarkan bag kanak-kanak tapi pakai aku punya karakter tanpa pengetahuan aku. So Hasif boleh pergi saman that particular company kenapa dia menggunakan karakter kartun ni tanpa pengetahuan Hasif. Itu dalam bentuk hard copy. Okay, kalau dalam bentuk soft atau dalam bentuk digital, apa yang dikatakan intellectual property ni adalah benda yang kita buat dalam bentuk digital. Contoh yang paling clear adalah awak punya assignment. Ini ramai orang yang tak tahu berkaitan dengan you guys punya assignment. Salah satu masalah yang student-student saya ni suka sangat buat, sangat-sangat suka buat adalah bila diminta untuk hantar assignment, tak kisahlah assignment you dalam bentuk digital ke, gambar ke, drawing ke, tulisan ke dan sebagainya, you guys suka hantar kepada lecturer dalam bentuk original file. Tahu original file? Siapa faham original file? Microsoft Word. Okey. File Word. Betul. Bila hantar report, lecturer nak tengok, you guys, okey, sir, okey, madam, ini saya punya report. You hantar dalam Microsoft Word. Ataupun bila hantar file video, awak hantar awak punya yang file project file. Sir, ini saya punya file project. Hantar sekutu file project dan sebagainya. Kalau ikut by law, sebenarnya salah sekiranya lecturer ataupun orang yang tertentu tu ambil tanpa concern awak. Tapi because of you hantar tu, kira you dah concern lah, dah dapat concern you bagi pada orang tu untuk orang tu menerima. Tapi by logic sebenarnya benda tu adalah salah. Contohnya kenapa saya kata adalah salah. Contoh ini yang terjadi pada saya. Okey, saya beritahu clear. Kebanyakan student saya ni dia suka hantar report untuk dia orang punya projek ke assignment dan sebagainya, dia orang hantar dalam bentuk words So hantar dalam bentuk words, so saya dapat dalam bentuk words. Okey, berkemungkinan lah saya ni tak adalah saya nak sebarkan awak punya file words tu awak kepada orang lain. Okey, nak dijadikan cerita, tiba-tiba ada something wrong dengan saya punya Google Drive saya ke, ataupun ada something wrong dengan saya punya laptop ke dan sebagainya, saya hantar pergi kedai untuk buat apa kita panggil reinstall balik ke ataupun format balik ke dan sebagainya, dan that particular kedai tu tiba-tiba dia buat backup. Dia nampak ada file scan. Saya tak tahu dia buat backup sebab saya hantar kat dia untuk dia reinstall balik saya punya sistem. Mungkin waktu kena virus dan sebagainya, ataupun ada orang yang curi saya punya device dan sebagainya. So dia ada dia punya file. So file tu, raw tu, dia mungkin boleh pass kepada orang-orang yang tertentu, dan orang yang tertentu akan dapat awak punya file. Dan file awak tu boleh diguna pakai untuk benda-benda yang lain. Yang mungkin kita rasa, alah, siapa nak rembat aku punya
report pasal scan-scan, siapa nak rembat aku punya apa tu karakter aku scan-scan, siapa nak rembat aku punya design ni, design aku ni pun design. Tak. Dia bukan isu pasal tu. Dia isu yang di mana sebenarnya setiap satu benda yang kita buat dalam dunia digital itu adalah hak milik awak. Always kena ingat benda tu. Tak kisahlah macam for example sekarang ni saya tekan rekod, saya jerit itu adalah hak cipta saya, suara saya. Kenapa? Sekiranya saya jerit, saya ada file tu, tiba-tiba awak ambil saya punya file tu, awak pergi upload dekat site yang boleh jual suara. Tiba-tiba suara saya ni dijual dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Sebab tak ada orang lain yang jerit macam saya. Itu dah kira salah sebenarnya. Sebab kita dah jual orang lain punya data kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Sama macam yang awak buat. Assignment, projek dan sebagainya, jangan hantar dalam raw file. Hantar dalam kita punya final file yang sepatutnya. Kalau video, hantar dalam bentuk video final. Kalau tulisan, research dan sebagainya, hantar dalam bentuk PDF. Hantar dalam bentuk PDF. Sebab dalam PDF tu, sebenarnya dalam PDF tu dia adalah setting-setting yang kita boleh secure yang kita punya data dan sebagainya. Benda tu. Sebab benda-benda tu adalah you punya intellectual property, you punya IP. Data you, hak milik you. Sekiranya tiba-tiba 5-6 tahun selepas tu tiba-tiba you nampak ada orang pakai, you dah tahu, okay, dia ni boleh dikenakan tindakan tata tertib. Contoh for example, saya dah mengajar 10 tahun. Contohlah, saya dah mengajar 10 tahun. Tiba-tiba tahun ni saya jumpa dengan student SEM 1. Tiba-tiba bila saya buat assignment sekian-sekian, tiba-tiba saya nampak, ini macam pernah tengok je assignment yang ni. Bila check balik rupanya, ini adalah assignment Ramadan dulu, masa Ramadan SEM 1. So automatically saya boleh fight dengan student, masuk dalam mahkamah, kita mahkamah universiti lah, mengatakan pelajar ni telah melakukan plagiarism. Plagiarism mengambil hak milik orang lain dan menggunakan untuk kegunaan sendiri dalam apa jua keadaan pun. Okay? Macam for example, dia akan bagi tahu, sir, saya memang ambil Ramadannya sebab Ramadan satu rumah dengan saya, dia yang bagi saya punya file. So saya pakailah Ramadan punya. Betul. Memang Ramadan bagi dan Ramadan boleh pakai. Tapi tengok balik pada law universiti. Dalam law universiti, apa-apa yang bukan hak milik awak ataupun apa-apa yang telah disubmit oleh previous punya student tak dibenarkan untuk diguna semula. Sebab apa? Kalau boleh universiti tak letakkan law macam tu, okay, so semua orang akan senang dapat 4 flat. Kenapa senang dapat 4 flat? Contohlah Faiz, semester lepas dia hantar projek dia dapat A. 4 flat, projek dia dapat A. So next semester apa Faiz buat? Okay, korang semua junior-junior korang nak dapat 4 flat tak? Okay, korang beli aku punya ni. Kenapa? Okay, aku jual aku punya ni, aku punya projek aku dapat 4 flat. Aku jual kat kau 200, aku jual kat kau 200, aku jual kat kau 200. Total semua dia dapat 1000. So student yang beli Faiz punya tadi, student tu boleh hantar balik. Kenapa? Universiti tak ada mengatakan, law mengata tak boleh reuse balik. So diorang akan continue. Lepas tu semester depan yang junior tadi jual balik pada junior, yang junior tu jual balik junior, junior tu jual balik pada junior. Nampak tak? Dia reuse. Itu yang jadi masalah kat situ. Okay? So always alert dengan apa yang kita hantar dalam bentuk digital dan apa juga kita hantar dalam bentuk hard copy dan sebagainya. Kena tahu always be careful. Sebab itu adalah you punya property you. You punya kegunaan you ataupun you punya harta you lah sendiri. Okay? So dalam kita punya IP jadi macam saya sebut lah. Okay? Kita nak protect kita punya kreatif dan technological punya asset. Okay? So IP ni kalau secara fizikal barang, kalau secara digital apa yang kita buat. Awak punya assignment, awak punya logo, awak punya color, awak punya suara, awak punya muka dalam video, awak punya dan sebagainya, itu adalah awak punya intellectual property. So intellectual property ni awak kena register, baru dia consider you guys punya intellectual property. Dan untuk jadikan sesuatu tu intellectual property, dia bukan macam for example, malam ni awak buat design logo, lepas tu kata, ini logo aku. So aku nak IP kan dia, awak nak register kan dia. So kata okay, masuk register, ni confirm lah. Tak, dia ada proses-proses dia. Diorang akan check, dia akan detect, tengok betul. Kalau tak ada orang pakai, tak ada orang claim mengatakan ni,
baru dia akan register atas nama sekian-sekian. Contoh for example, kita ambil tadi Syazana. Syazana dia buat dia punya logo untuk kedai kopi. Okay, lepas tu dia pergi register. Dia kata, tuan saya nak register, ni logo kedai kopi saya. So dia hantar, dia tulis form, nama siapa, developer apa, pakai apa, adalah dia punya itemize yang dia kena minta tu. Okay, lepas tu dia akan bagi you masa dalam 2 minggu ataupun 2 bulan untuk dia nak check dalam database. Ada tak orang lain pernah hantar logo yang sama, ataupun ada tak orang lain yang pernah claim logo yang sama. Once dia dah verify, tak ada orang claim, tak ada orang pakai logo yang sama dan sebagainya, baru dia akan call Syazana. Dia kata, Syazana datang, ambil sijil, ini adalah you punya intellectual property. So sekiranya ada orang pakai, ataupun cuba pakai, ataupun dah pakai, you berhak untuk mengeluarkan saman dan menetapkan harga pembayaran sebagai hak milik cipta adalah you kepada orang yang mempergunakan. You guys punya hak milik you tanpa pengetahuan diri you sendiri. Benda-benda macam tu. Dan bila kita nak sebut intellectual property ni, dia lagi deep, lagi banyak, sebab ada benda yang kita boleh IP kan dan ada benda yang kita tak boleh IP kan. Contoh for example dalam lirik lagu. Dalam lirik lagu tu kita boleh IP sebab dia kita boleh copyright lah, kita boleh buat copyright sebab dia adalah combination antara satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. Okey, yang tu kita boleh copyright. Tapi awak tak boleh copyrightkan perkataan. Perkataan awak tak boleh copyright. Contoh for example, awak adalah composer music, awak tengok macam okey, lagu dia scan, tiba-tiba ada satu words baru tu awak masukkan dalam lagu tu, awak cakap, aku nak copyright lah perkataan ni. Contoh for example, awak nak copyrightkan perkataan on. Ni zaman-zaman awak ni lah, on. Tahu kan? On kan? OOTD, on. So awak nak copyrightkan yang wording on tu. Okey, yang tu tak boleh copyright. Okey? Ataupun saya nak copyrightkan perkataan saya. Maksudnya siapa-siapa yang pakai perkataan saya ni semua kena bayangkan saya. Tak boleh copyright. Awak nak copyrightkan colour, tak boleh copyright. Awak nak copyrightkan shape, tak boleh copyright. Dia ada benda-benda yang boleh copyright, ada benda yang tak boleh copyright. So kita kena faham. Benda tu nanti kita akan talk time by time, apa benda yang boleh copyright. Bukan saya nak kata colour tak boleh copyright. Dia colour ada boleh copyright, tapi dia mesti ada 2 ke 3 elemen yang combine menjadikan satu benda tu unik. Contoh for example, awak buat bentuk bintang. Okey, bintang tu ada line bintang, ada shape bintang, dalam bintang tu warna biru. The whole thing tu boleh copyright. Kalau awak kata saya nak copyright colour biru, tak boleh. Ataupun saya nak copyright bentuk bintang, tak boleh. Dia ada benda-benda yang kita boleh copyright, ada benda yang kita tak boleh copyright. So that's why lah kita kena ada protecting dalam kita punya kreatif dan teknologi punya asset. Okay, lepas tu dalam masa yang sama kita ada freedom untuk kita nak speech dan juga expression. So balance dalam rights dan juga kita punya regulation. Tadi saya ada mentionkan dengan you guys kan, kita ada platform yang di mana kita boleh berkata-kata, kita boleh bercakap. Okay, mungkin zaman you guys ni, you guys ada media sosial yang orang boleh bagi direct feedback. Direct feedback contohnya for example, you guys boleh buat live on the spot. You guys boleh post status dan orang boleh reply on the spot. Zaman-zaman saya dulu, kita orang tak ada this kind of punya platform, iaitu one to one. Kita orang ada blog. Tahu BLOG, blog? Pernah dengarkan perkataan blog? Pernah sir. Okay, so blog tu adalah satu pages yang kita boleh meluahkan apa yang kita nak rasa. So luahlah, panjang tulis dan orang boleh buat komen, orang boleh baca komen, orang boleh komen dan sebagainya. Itu je kita punya zaman-zaman kita dulu. But nowadays orang boleh bagi on the spot. Buat live, orang tak suka, orang boleh cakap buat ni macam ni lah. So kita ada freedom of speech, tapi setiap yang kita punya freedom tu ada dia punya barrier, yang ada benda yang boleh cakap, ada benda yang tak boleh cakap. Kalau kita tengok in terms of cyber law ni, awak boleh tengok law yang dipakai dekat dalam sistem ataupun aplikasi TikTok. Ni sebab dekat dengan awak tu saya bagi tahu ke clear lah. Awak boleh tengok dalam sistem aplikasi TikTok tentang cyber law, sebab TikTok adalah satu syarikat
ataupun satu produk yang dimiliki oleh that particular syarikat tu yang memang diorang purely dan sangat-sangat aggressively diorang letak copyright dekat dalam tu supaya dia tak against orang. Macam for example lah, bila awak on awak punya awak punya live. Bila kita live TikTok, satu first dia tak bagi kita mainkan apa-apa jua lagu dekat dalam kita punya live. Betul? Betul. Betul? Okey. Sekiranya kita mainkan lagu juga, okey, dia akan bagi first warning, dia kata ada copyright issue. Dia bagi second warning, copyright issue. Dia bagi third warning, automatically dia terus cut kita punya live. Okey? Dia akan cut kita punya live. Lepas tu dia akan hantar satu message, dia bagi tahu kita dah against kita punya law of rights, bla 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 bla. Dia detect dalam sistem dia, you pakai orang lain punya barang untuk naikkan you punya views dan sebagainya, semua tu. Okey. Kalau rezeki awak baik, dia akan maafkan. Kalau rezeki awak tak baik, dia akan ban awak punya account 40 hari tak boleh pakai. So itu yang berlaku. Okey. TikTok dia sangat-sangat against. Okey. Yang kedua, dalam TikTok juga awak tak boleh tunjukkan apa-apa jua ad yang menunjukkan macam ni. Awak tak boleh buat apa-apa ad yang menunjukkan violation ataupun keganasan di dalam awak punya live ataupun dalam video yang kita post. Contoh for example, bila saya nak buat kuih ataupun saya nak buat apa, saya tak boleh pegang pisau dan menunjukkan pisau di dalam skrin. Okey? Kerana itu adalah against dia punya law dia. Padahal sebenarnya memang biasalah orang masak kek ada pisau kan. Itu tak boleh. Itu against dia orang punya law. Sebab itu boleh consider sebagai violation. Contohnya for example, kenapa benda tu jadi? Sekiranya orang boleh tunjuk pisau dan pisau tu dia detect sebagai no harm punya items, so orang boleh buat live video dan orang boleh buat scene bunuh lah. Kenapa? Sebab tak ada violation. Dekat situ. So kalau nak tengok betul-betul cyber law macam mana dia betul-betul execute adalah dalam TikTok. TikTok, saya rasa Facebook pun sekarang ni dia dah banyak masukkan copyright items lah dekat dalam tu. Dalam kita punya kebebasan untuk kita nak menyuarakan pendapat dan untuk kita buat, tapi dalam masa yang sama kita strict dengan kita punya law yang ada dekat dalam kita punya sistem lah. Itu kita kena faham. Okay. Lepas tu kita ada kita punya personal information, macam mana kita menjaga kita punya privacy, data protection dalam kita punya law, cyber law kita, macam mana kita nak make sure benda-benda tu tercover. Okay. Macam contoh kita punya data kita, apa benda yang ada dalam phone kita, itu adalah kita punya main data kita. So that's why sekarang ni bila awak perasan kebanyakan platform mobile tak kisahlah, kita ada dua sekarang ni, kita ada sebenarnya ada tiga. Kita ada iOS, kita ada Android dan kita ada Huawei. Bukan Huawei sorry. Kita ada Huawei. Kita ada Huawei, so kita ada tiga. Huawei, Android dan juga iOS. Ada satu lagi ni Linux. Pernah dengar kan perkataan Linux? Linux, Linux. Okay, Linux ni sistem jugalah. Okay. So dalam sistem-sistem ni, diorang ni sekarang berlumba-lumba which platform yang ada a security in terms of data protection. Sebab dalam phone kita intend untuk masukkan every single inch data dalam kita punya phone. Dulu zaman kita pakai Nokia 3310 tu, kita hanya simpan data kita tu satu saja, iaitu nombor telefon orang. Nombor telefon mak kita dalam tu, nombor telefon makcik dalam tu, nombor telefon kawan-kawan kita dalam tu. Itu je yang kita boleh simpan. Kita tak boleh simpan lebih daripada data tu. Tapi because of teknologi mobile ni terlampau bagus dan terlampau orang kata overwhelming, dalam kita punya phone tu sampai data yang kita tidur malam pun dia boleh simpan. Okay, data dia tidur malam kita faham kan? Macam for example dalam awak punya telefon, siapa yang menggunakan Android sekarang ni, dalam telefon awak tu ada Google Google punya kalau dulu sebelum ni dia panggil Google, yang baru ni dah panggil dia punya generator AI dia, kita panggil Gemini.
Siapa yang pakai Android dia ada Gemini. Okay. Siapa yang pakai Apple dia ada Siri dulu. Tapi sekarang ni dia tukar kepada Apple Intelligent. Okay. Sebelum datang AI ni lah, kita jangan cerita pasal AI. Sebelum datang AI, dalam phone kita ni pun semua data-data kita dah ada. Dia boleh detect. Dia tahu awak jalan berapa jauh, dia tahu pattern awak jalan macam mana, dia tahu awak baca pukul berapa, dia tahu berapa banyak awak tengok skrin, dia tahu apa benda yang awak tengok atas skrin, semua dia data. So data-data tu adalah data peribadi kita. So sekiranya data ni jatuh kepada orang lain yang mungkin something lain, dia sebenarnya boleh mempergunakan data kita ni untuk buat something. Sangat-sangat bahaya. Awak tak nampak, awak takkan nampak benda tu, sehinggalah awak akan kena nanti. Contoh for example dekat sini semua orang ada Facebook semua orang ada Facebook. Ada yang tak ada Facebook tak? Ada Hakim tak ada Facebook Ada saya. Ada. Okey. Alright. Okey. Nanti balik cuba awak try test lah, sebab saya dah perasan dan benda ni jadi. Okey. Saya tak buka Facebook. Okey. Saya letak telefon saya dekat kedai makan ni, saya lepaskan kawan-kawan saya lah. Kita orang letak telefon dekat atas meja. Tak buka Facebook waktu ketika kita tengah sembang dengan kawan-kawan kita atas meja tu. Tapi topik yang saya bercakap dengan kawan saya tu, setelah saya balik rumah, saya buka Facebook, semua iklan dalam Facebook tu semua topik yang saya bercakap dengan kawan saya tadi. Semua topik yang kan bila kita scroll Facebook kan ada kadang-kadang keluar iklan, sponsor kan. Semua iklan tu semua adalah topik yang saya bercakap dengan kawan saya. Contoh for example, saya lepak kedai mamak, saya sembang dengan kawan saya pasal kamera. Kamera Sony, kamera DSLR dan sebagainya. Phone yang saya letak kat depan saya tu, dia pick up saya punya sound. Dia pick up apa yang saya cakap dengan kawan saya tu. So dia akan ambil data tu, dia akan hantar that particular punya server, dan server tu akan bagi tahu this particular person dia sekarang ni tengah mencari sekian-sekian. Contohlah, saya nak beli kamera, aku nak beli kamera lah ni. Kamera ni bagus. Kamera Sony ni bagus. Kau beli kamera Fujifilm ni bagus, bla bla. So dia akan hantar kepada that particular server untuk generate iklan yang berkaitan dengan kamera saja. So bila saya balik rumah, habis lepak dengan kawan saya balik rumah, saya buka Facebook, saya scroll dekat part iklan tu semua cerita pasal kamera je. Benda lain tak ada. Tu maksudnya ada software yang dah breach awak punya data. Contoh saya Facebook lah. Tapi Facebook dia tak breach saya punya data tau. Kenapa? Waktu ketika saya install Facebook tu dah bagi agreement siap-siap. Dia bagi tahu, dengan anda mempersetujui untuk menggunakan aplikasi kami, semua data yang berkaitan dengan anda kena benarkan untuk kami baca, tengok, lihat dan rakam untuk tujuan penggunaan scan. Lepas tu kita tekan yes. Bila tekan yes, maksudnya kita bersetuju dengan apa jua terms yang telah ditetapkan oleh that particular company ataupun that particular apps. So saya tak menyalahkan Facebook, saya menyalahkan diri saya sendiri sebab saya yang menggunakan platform tu dan saya yang allow diorang untuk collect saya punya data. Nanti cuba try. Habis kelas ni pergi lepak dengan kawan awak, tutup awak punya phone, bukan off lah. Offkan dia punya screen saja, letak kat depan, cuba sembang. Sembanglah apa benda topik awak nak sembang, pasal motosikal ke, pasal kek ke, pasal baju ke dan sebagainya. Lepas tu balik rumah, buka balik Facebook tu, cuba awak scroll je. Tengok dekat iklan tu, keluar tak apa iklan-iklan yang berkaitan apa awak tengah cakap dengan kawan awak tadi dekat atas meja. Mesti akan keluar punya. Maksudnya data kita tu, privacy tu dah ada something wrong kat situ. Okay? Alright, okay. Next. Okay, ini adalah kita punya cyber security. Dalam kita punya cyber security ni, kita ada team yang memang dah dilantik, yang memang telah di-hire ataupun telah disusun oleh government untuk protect kita punya sistem daripada kena hack dan sebagainya lah. Tadi ada cerita pasal kena hack dan sebagainya. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, kita kena ada standard yang telah diletak lah. Ada law and regulation lah. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh, ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Macam contoh for example, semua orang saya assume ada account Netflix, betul? Ada yang tak ada account Netflix?
Saya tak ada sir. Right, okay. Saya assume Faiz seorang je lah tak ada akaun Netflix, okay? So, awak perasan tak? Dalam akaun Netflix ni, sebenarnya ada movie yang tak ada dalam akaun Netflix. Ada movie yang tak ada, okay? Sebenarnya, akaun Netflix ni, dia orang dah divide by country. Divide by country maksudnya, for example, dia orang dah talks dengan kita punya Malaysian punya law punya governance, okay, dia dah bagi tahu. So Malaysian punya law dah bagi tahu, oh you nak masuk dalam Malaysia boleh, tapi hanya movie sekian saja je boleh display, dan sekian saja yang akan boleh diorang cari. Yang selebih-selebihnya tak boleh. Sebab account you, bawah nama you, country yang you register dan country yang you open hanya boleh this particular movie sahaja. Takkan boleh keluar lebih dan sebagainya. Okay? Sebab mungkin ada particular movie ni tak sesuai ditayangkan secara open kepada rakyat Malaysia. Contoh for example, kalau kita pergi negara luar, tiba-tiba kita buka Netflix diorang bukan Netflix account kita, account diorang. Kenapa Netflix diorang ni ada cerita hantu sekian ya? Kita pun balik rumah, kita buka kita punya Netflix, kenapa kita search tak ada? Sedangkan kita pergi dekat negara orang ni ada. Sebab country dia lepaskan untuk movie tu masuk. Country kita tak lepas kita punya movie masuk. That's why dia ada standard dia. Dan dia ada dia punya access dia. So kita kena beware lah. Macam for standard lah. Bila kita buka kita punya kita punya Netflix, kita akan dapat cerita Melayu. Memang ada. Sebab dia itu one of the law yang dia dah tetapkan lah. Tapi sekiranya kita pergi dekat negara-negara luar, kita masuk Singapura, kita masuk Vietnam, kita pergi Philippines ataupun kita pergi Australia dan sebagainya, movie Melayu tak ada. Memang tak ada. Tapi ada movie-movie dia orang. Itu adalah standard yang kita kena faham lah. Okay, tapi sekiranya kata, sir, kalau saya ambil ni scan macam ni, so you dah commit a crime lah. Di mana sepatutnya IP you akan detect you negara Malaysia, tapi you pakai IP negara Australia sebab you nak buka Australian punya Netflix. Sekiranya kalau benda tu ada, awal-awal tu dia jarang lah jadi orang kata crime. Tapi bila dah menjadi teruk, barulah dia akan detect benda tu sebagai cyber crime, yang di mana akan ada enforcement lah yang akan datang dan check on you lah, apa you buat, macam mana dan sebagainya. Okay, lepas tu kita ada kita punya platform. Sebagai pengguna, kita kena tahu apa kita punya responsibility. Macam tadi saya dah bagi tahu, yang berkaitan dengan kerasaan kita ni berdosa ke tak berdosa, dan macam mana kita nak bypass benda tu. Dia tak akan boleh bypass malam ni, tapi dia dalam masa yang tertentu tu kita boleh slow down supaya apa benda yang kita buat tu kita akan faham baik buruk dia untuk masa sekarang, dan lebih yang selebihnya adalah untuk future. Apa yang akan berlaku in future, sebab kita ni lah yang menentukan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Alright, okay, responsibility kita lah. Okay, dan juga last kali ni kalau tak salah saya adalah macam mana kita nak navigate kita punya cabaran baru dalam kita punya multimedia law. Okay, so apa yang kita nampak sekarang ni, macam for example, orang ambil ni kita boleh against. Orang curi ni dia macam mana? Ingat tak yang kes ni? Siapa ingat kes yang masa raya itu? Saya lupa, minta maaf saya lupa sebab saya tak berapa baca sangat artikel dia, tapi saya tahu ada satu company baju yang buat baju Melayu tu, yang dia kata ada satu company dia saman dia sebab samping dia ada logo yang sama, logo Chris tu. Saya lupa nama company tu. Siapa tahu cerita tu? Era. Era. Okey, betul. Era kena saman Era kena saman. Okey, Era kena saman sebab sampin yang dikeluarkan tu mempunyai logo yang sama, macam ada satu company yang memang dah register design tu. Okay, so bila saya tengok balik comparison dia, sebenarnya tak sama pun. Dia ada perbezaan sedikit lah. Okay, tapi tak tahu macam mana bila benda tu dibawa kepada mahkamah, bla 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 bla, dengan cerita macam dia menjadi jatuh kesalahan pada dia sebab dia menggunakan design yang sama untuk dia nak print untuk penjualan dia punya samping dia tu yang ada Chris yang X tu. Tak silap saya. So benda-benda macam tu lah
the new orang kata apa, benda-benda baru dalam kita punya cyber law ni. Kita kena tahu macam mana kita nak against that punya issue. Macam for example tadi ada somebody yang mention dengan saya berkaitan dengan phishing, berkaitan dengan apa tu, scammer call. Scammer call ni macam-macam. Okey, yang masa zaman awal-awal dulu dia orang jenis call. Okey, dia call, dia bagi tahu, dia kata okey abang ni, kami dapati abang punya account ni dah kena pakai kat Sabah ni, ada orang cuba access. Bla bla bla. Bila orang dah tahu dia orang ni scammer, dia tukar taktik pula, dia pakai taktik lain. Dia hantar yang baru yang sekarang ni tengah famous ni adalah taktik jemputan kahwin ataupun jemputan jamuan hari raya lah. So dia beritahu, oh ni kami ada buat jemputan ni, so sila klik kat sini untuk mengesahkan kehadiran anda. Kita pun klik lah. Bila kita klik, tiba-tiba sebenarnya dekat background tu dia dah download satu aplikasi yang dia mana dia boleh control kita punya phone dan dia boleh ambil data-data kita. Ini adalah satu benda-benda yang barulah. So be careful dalam kita punya dunia ni. Okay, sama juga dengan apa yang kita lalui sekarang ni dalam kita punya daily life kita. Okay, you guys semua ada kad bank kan? Ada kad bank yang physical Ada. card? Ada. Yang kan sekarang ni kita ada sistem yang kita boleh tap to pay kan, tap to pay dan sebagainya. Kita nampak benda tu sebenarnya memang senang. Senang, ataupun paywave. Macam senang. Tapi sebenarnya ada data-data dalam tu yang menyebabkan yang mungkin data kita ni dicuri, ataupun mungkin ada orang cuba nak memanipulasi komputer untuk that particular bank dan sebagainya. Tapi memang adalah setiap hari kita dah menjadi rakyat dalam dunia cyber, kita akan menghadapi pelbagai benda-benda baru dalam apa jua perkara yang berlaku lah. Maksudnya for example jenis crime yang dia buat macam mana dan sebagainya. So kena sangat berhati-hati. Macam siapa hari tu ada pergi Startle yang kita buat kat Maidin baru ni, yang pada hari kedua tu diorang ada panggil, ada seorang daripada cyber security hantar one of dia punya team members. So dia bagi tahu apalah orang kata apa, crime yang tengah terjadilah. Dan one of it sekarang ni adalah di mana ada orang yang tahu you punya saudara mara untuk convincekan you untuk transfer duit dan sebagainya. Contoh macam for example tiba-tiba ada orang call dia bagi tahu, dia kata akak boleh tak transfer sekian-sekian, sebab kita tengok kat nombor telefon, ni nombor telefon adik aku. Dia call, kak boleh tak transfer sekian-sekian, apa 2,000 lah perlu nak ni. Kita macam takkan lah. Tapi dia kata okey, tapi akak tak payah transfer dekat adik direct tau, akak transfer kat dia tu, apa memang nak bayar hutang dia pun. So dia bagi third party punya orang untuk kita transfer. So bila kita transfer, bererti kita transfer secara willingly, dengan sukarela kita transfer. Tapi atas tu sebenarnya dia ubah dia ubah. Dia bagi tahu kalau ada orang cuba menipu, kita boleh return balik dapat duit tu. Masa tu orang yang MC tu memang orang multimedia tu dia memang bagi a good person lah untuk explain apa yang berlaku dan sebagainya. You guys should pergi tengok lagi tu kan. Cuma tapi dia akan sentiasa akan ada tu lah. Okay, so kita kena adapt the new type of cyber law ataupun problem-problem yang berlaku dalam kita punya cyber law ni. Alright, okay, so far okay boleh tentang kita punya ni, kita punya law. Okay, sekejap. Kita punya law dalam dalam kita punya ni, the law of communication and multimedia. Okay, ada apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada sir. Okay, clear? Lain okay? Clear? Right. Okay, jap. Saya nak ambil attendance. Okay, semua orang ada. Right, okay. Boleh clear? Okay, saya nak bagi assignment, boleh? Boleh sir. Okay, boleh Alright. Okay, jap. Saya switch off ni dulu. Untuk Syaz tu. Untuk Syaz tu tahu sir. Untuk Shell. Syaz.
Saya kurang jelas. Tak apa. Habis. Okay, sorry Speaker lama nak buat macam mana? Isi rindu Syah tu lama tak jumpa. Oh. Tiba. Okay. Right, okay. Saya share screen kat awak. Okay. Okay, boleh nampak? Boleh nampak Boleh Syah. Alright, okay. So ini adalah awak punya assignment. Okay. 14 hari bulan. 14 bulan. Okay. So you guys punya assignment adalah research writing. Ini adalah personal personal research writing. So you guys kena buat research, okay, based on pada tajuk yang saya bagi ni. The impact of cyber law on e-commerce and data privacy in Malaysia. Okay. So e-commerce ni boleh faham apa e-commerce? online shopping. Online shopping. Okay, online shopping. Okay. Dan juga data privacy. Tadi kita baru cerita pasal data privacy kan. So dalam kita punya e-commerce ni ada data privacy. Data kita lah. So kita nak minta you guys buat research writing tentang the impact of cyber law. Macam mana cyber law ni, okay, memberi impak kepada kita punya e-commerce dan juga data privacy untuk negara kita. Alright, okay. So you guys kena buat assignment ni macam biasa, do some research, okay. Alright, lepas tu yang nombor 2 ni, you guys kena analyse the role of cyber law in regulating e-commerce and protecting data, consumer punya data. Okay, kena analyse benda ni. Okay, lepas tu you guys kena submit you guys punya research tu, at least kena ada 5 academic punya reference. Okay, academic punya reference maksudnya dah ada orang buat research sebelum ni. So macam mana you relatekan 5 academic punya reference tu dengan apa yang you cari dalam implikasi cyber law untuk kita punya e-commerce dan juga data privacy. Okay, so buat you guys punya research, submit 2 minggu bermula daripada tarikh 14 hari bulan. Okay, lepas tu biasalah tak boleh copy, duplicate ataupun pre-record, dan you guys akan submit ni dekat dalam you guys punya Google form. Nanti saya akan sediakan Google Form untuk you guys submit. So 2 minggu daripada sekarang. So sekarang ni adalah 14 hari bulan. So bermakna hujung pada 27 hari Isnin, 27 hari bulan April adalah tarikh penghantaran awak punya research writing. Okay, ada soalan? Bawaan Melayu ke English tu? English. Minta maaf English. Tak boleh bawa bahasa Melayu. Okay, so ini adalah dia punya kriteria dia untuk awak punya permarkahan. Okay, so understanding of topics tu kena faham. Research quality, dia akan bagi tahu awak punya research quality ni macam mana. Structure dan organisasi, macam mana awak buat structure awak. Quality of argument, okay. Language dengan grammar, dan lagi sekali tu adalah inherence to guidelines. Okay, so ini adalah elemen-elemen yang dia akan kira dalam awak punya research awak. Okay, ada soalan tak tentang awak punya assignment? Clear? Boleh? Clear je. Clear sir. Okay, nanti saya akan lagi saya akan post yang assignment tu kat dalam awak punya Google Classroom. So you guys boleh tengok dan you guys boleh dapatkanlah yang soalan tadi tu dekat awak punya Google Classroom. Okay, okay, ada soalan tak lain? Clear? Boleh? Boleh sir. Okay, alright. Okay, kelas ganti hari Khamis malam boleh tak? Saya rasa okey je. Khamis malam boleh tak? Waktu yang Boleh. waktu yang sama 9 11.
Boleh? Boleh. Oh, right. Boleh. Okay. Yang lain boleh Liana, Hasif semua boleh Boleh sir. Boleh, Okay. sir. So Khamis minggu ni Khamis minggu ni malam hari Khamis malam tu 9 sampai 11. Kita buat online juga nanti. Alright, okay? Sir, kami ada kelas je. Tadi saya tanya yang lain semua okey. Berapa orang ada Jangan kelas? lupa ada. Kami ada kelas ke tak ada kelas? Introduction Computer System 8 malam. Ceng ceng ceng. Kalau hari Rabu? Rabu malam. Rabu malam pun ada kelas je. Rabu malam pun ada kelas juga? Okey. Rabu malam ada kelas. Rabu malam ada kelas. Jumaat malam? Jumaat malam free je. Jumaat malam tu? Boleh. Boleh? Semua Free boleh? je. Boleh. Boleh Jumaat malam Okey. Jumaat malam kita punya kelas 9 sampai 11 online. Boleh? Boleh sir. Alright. Okay. Alright. Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Kejap lagi nanti saya akan upload kita punya kelas punya video hari ni dekat Google Classroom. So mana-mana